tahan sini. Kan? Kalau asal penasaran, kami akan Wih. Oh dah. Dalam ni nampak macam nak bintang lah tu. ni dalam kamera dapat tangkap. Dapat? Warna hijau. Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan kami di Letlu TV. Wujud atau tak wujud season 2 episod 8. So, sekarang geng, kita berada di kilang puaka yang terletak di Kedah. So geng, kisah tragis yang berlaku di kilang ni, ada seorang wanita meninggal disebabkan rambutnya masuk ke dalam mesin dan mengakibatkan tempurung kepalanya keluar. So geng, banyak penduduk masih mengatakan dengar jeritan di dalam kilang ni. So malam ni, okay geng, malam ni kami akan explore di tempat ini dan mencari tahu benda tu betul ataupun tidak, wujud ataupun tidak. So let's go geng. Bepa. Tapi kena sentiasa rekod lah. Lagi tiba-tiba ada benda yang kita tak dapat nak rakam. Tak. Tadi dengar bunyi kan. Dia tak bergaul. Aku rasa bukan tempat ni yang dia duduk. Ada lagi kilang sebelah ni. Kita di sebelah ni. Okey, kita nanti cek. Itu lah yang nak buat, tak nampak mana. Yang tadi kan ada satu cahaya warna hijau jatuh pada langit kan. Nanti kita akan share dalam TikTok potongan video tu. Aku bau hangit. Katok. Bunyi katok. Ada bunyi katok. Ketuk. Ada bunyi ketukan. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Man, ada bunyi kan? Bunyi macam ketuk. Nampak?
Tu, belah ni. Tu, bunyi belah ni. Belah sini. Ada bunyi tak lagi? Baik. Ya, Sini dah mana? sini, sat. Yang kata dilarang apa? Dilarang masuk kan? Ha. Ni? Tak pasti kan. Dia kadang bunyi binatang pun boleh jadi. Tapi dia punya bunyi tak seakan macam binatang yang terlanggar. Kalau binatang terlanggar, dia macam ketuk sekali. Ketuk. Ha. Okay, sekarang kami sudah berada di dalam kawasan kilang ni. So, kawasan kilang ni telah dikosongkan sepenuhnya. So, dalam masa kami tengah masuk, terdapat ada bunyi gangguan seperti ada ketukan dan seperti ngauman. So, kita cuba terpecah lagi tempat lain. Banyak yang tempat yang penuh. Tak tahu misteri apa yang ada di dalam ni. Okay. Weh, Mai, sini rasa semacam ni, Mai. Siapa tu? Sini aku rasa macam dia punya vibe eh. Sejuk ni. Sejuk. Wah, aku rasa macam satu footage yang aku pernah tengok kat sini ada katil. Kan? Ni Sini aku rasa macam dia punya vibe eh. Sejuk ni. Sejuk. dia main kat sini kan. Kita nak buat dari gambar vlog tadi. Benda. Apa tu? Cahaya apa? Umum-umum. Kat sini tak. Weh, jom kita jalan. Kita jalan. Satu betis. Kita jalan. Kita jalan ke mana? Lubang. Banyak bunyi. Apa dia? Selalu tak pun. Banyak bunyi ni. Banyak bunyi.
Lampu dah tak lampu. Wih, dia tahan sini. Kan? Bisa yang kami. Rekod. Dia tahan sini. Ada bunyi gangguan kat sini. Dekat-dekat area sini lah bunyi gangguan. So sini memang betul lah apa orang cakap, gangguan tu banyak. Itu tu. Jangan ni. Jangan tersepok ni. Ada bunyi daripada sini tadi satu sini, satu sini. Daripada sini tadi satu sini, satu sini. Kalau ni kita tak tahu dekat mana yang tempat yang tragis tu terjadi kan. Mungkin dalam kawasan-kawasan area ni kot. Tempat dia agak besar. So dekat sini memang ada gangguan misteri lah. Ada balingan batu beratas bumbung. So dekat belah sana kita ada rasa meremang sikit. Dia first time juga kita dapat vibe macam ni. Sebab tu lah rasa Ni kira first time juga kita dapat vibe macam ni, tapi kita tak boleh nak confirmation lagi lah gangguan ataupun binatang lah, bunyi-bunyi macam tu. Tapi tadi bunyi macam ketukan tu 2-3 kali. Yang last paling kuat. So korang pakai earphone lah. Macam mana? Kita first kali yang awal-awal kami main, kami tak tahu benda. Nampak ya dekat titi benda warna hijau jatuh daripada langit. Tapi kita akan cut, nanti kita akan letak kat TikTok. Lepas tu bila kita masuk kat dalam ni, aura dia ada step macam bunyi lah. kilang Yang lama. 4 kali lah, yang paling last paling kuat. Bunyi macam pintu apa tak tahu. Tapi kita tak tahu lagi, kita nak accept benda tu binatang ataupun benda gaib tu lah. Terang yang lampu. Jaga. Nah tu kan. Nah lah kan. Hujan betul. 3 orang. Kalau 3 orang pun ada gangguan ni.
Aku tak sini nak. Ni mungkin belakang. Tengok belakang. Man. Hai, ada suara. Hai. Weh, Orang. Aku punya batuk. kan aku bawa bangkai. Aku pun bangkai. Tapi ada orang batuk. Assalamualaikum. Guys, ada bawa bangkai guys. Tengok batuk kan? Oh, aku dengar batuk dia. Tengok batuk kan? Oh, buat tu. Ada orang ada dengar suara batuk kan? Ni bunyi sini tak, belah kanan. Ni lillah ta'ala again lah. Kita tak prop apa pun, tak menipu apa pun. Okay, kau tengok sini, kau dengar. Bunyi batuk tu senang kan? Ada belakang. Tapi dia dah surrounding dah, tak ada apa kan? Something. Tempat ni. So, geng, kami akan diam. Tengok ada something ataupun tidak. Sebab bunyi batuk tu dia berhentian sini. Antara dua benda tu ataupun orang yang tu je kita risau. Saat kita diam tu kita fokus. Ada bunyi. Geng, pakai earphone geng. Pakai earphone. Wih, bunyi batuk tu first time dalam sejarah kita. Yang dengar bunyi batuk, lepas tu otomatik bau bangkai. Bau bangkai.
First time. Aku rasa macam something nak main. Kalau ada lagu tu, mana kita harus jumpa kita tengok. Okay. Ya. Ada bumbung. Orang batuk ni. Ada orang batuk. Orang batuk ni. Sumpah tak tu. Standby ni. Kayu dah kayu. Nak ambil. Dia kalau pegang parang. Betul. Ada batuk. Batu pula. Aku nampak dekat tu kan. Nampak yang tu lah. Gang, Yaman. Aras. Kalau ada apa-apa macam biasa. Kalau apa-apa jadi nai ya. Alright. Tapi tak pasti ya. Orang kampung sebab tadi kita dah round situ tadi. Tempat ni lapang, tak ada apa. Ya, main dia. Jom kita tarik. Kita tengok. Cuba kita tengok. Let's go. Kita tengok. Jom kita pergi. Bunyi batuk tu. Dengan betul tempat tu. Weh, standby tau. Tengok belakang ni. Dia belakang. Kayu. Yang free pegang kayu. Ada dengar belah sini. Ada yang berlari. Ada yang berlari kan? Tengok belakang. Tempat ni seorang. Aku tak rasa. Tapi dia lari kan belakang ni. Ya, betul. Kalau orang dah pula nak main lari-lari ni, dah kenapa kan? Nak Gang, kalau korang nampak apa-apa kan, kau malam ni jackpot man. InsyaAllah. Bini. Assalamualaikum. Sini. Ini. Ni, belakang ni lah. Kan orang. Cong lah. Sini pula. Sebut cong tadi. Kuat tempat ni. Kat ni Pak. Power dia tempat ni. Jaga belakang man.
Bateri tinggal 25 Bateri yang Bateri live kat mana? Oh tu Ada taksi. ada taksi. Tadi tu bawa. Aku dah mana dah tu. Nanti kena sekejap ni. Apa tak dengar? Sana. Sana. Bunyi macam tak buat akil lagi. Situ geng. Tapi belah ni bunyi kuat geng. Belah ni bunyi kuat. Dia di sebelah tau. Tengok kan, kalau ada penampakan, alhamdulillah rezeki kita. Aku ni lagi dekat dia. Betul? Apa? Memang wifi. Ha? Wifi. Ayo. Malam ni agak kan kabut apa? Apa panggil apa? Bahasa ni. Agak cabar 4 minit. Malam ni agak cabar antara gangguan ataupun orang. Sebab bunyi tapak kaki tadi dari sini. Lepas tu bunyi batuk 2 kali kat sini. Okey. Buat mana? Buat. Bau bangkai kat sini. Sebab Ada bunyi lah. Ada. yang bunyi yang kita duduk jalan tadi. Jatuh kan? Macam tu. Masa ni dia tengok datang jalan. Benda bayang. Kan? Kau Tu luar. jaga belakang. Biar lah. Dah siap. Kain. Dia letak motor. Baik dia aku baju. Hati dia pun baju kaki motor. Why? Bumbung. Misteri siut.
Dia kita pergi satu tempat ni. Macam mana, Wan? Aku kalau kata benda tu orang, mesti ada sini dah. So bukan orang tu. Yang batuk tu bukan orang Macam mana, weh? Macam mana? Yang kita jumpa dekat hotel tu ada orang tu. Dia jawab kan salam kita. Ya, betul. Yang ni Ini apa saya buat dekat belakang ni. Stasiun belakang ni lah. Ya, dalam tu. Dalam tu pukul semacam tadi masa damai pun dah rasa bahang dan semacam. Betul. tapi belakang dia berlari. Belakang-belakang tu berlari-lari. Kita banyak diam. Boleh dengar. Macam mana, Wan, tempat ni? Berdesing. Bising. Kawasan ni, geng. Ni kawasan yang kami dengar ada batuk. Tak pasti sebab kawasan ni kosong. Kawasan yang tak ada apa dah, dia kosong terus. Abang dengar teliti radio. Kau tengok dekat Thames kami dengan 3 satu. Jangan lupa pakai earphone, kan. Pakai earphone ni terdengar jelas, terdengar suasana tempat ni macam mana. Buat belakang tu kau. Dia ada something dia dengar. Tak tahu dari mana. Jadi ibu bangkai. Kuat ni. Biar ni ni. Ya. Stop. Pusing dulu. Tak sini. Setelah komen kan. Setelah komen banyak yang mengatakan ada, yang tak ada okey. Dedikasi. Geng, kami semua orang biasa je, kami bukan para. Jadi kami cuba untuk merasai kebenaran lah. Betul.
Ada yang real, ada yang pro. Jadi selama pengalaman kami, kami tak pernah nampak dengan mata kasar. Kasar. Jadi bila kami buat satu footage tu, kami terakam dua entiti. Sekali tu yang kami dapat. Dan lepas tu kami tak nampak tu pun terakam jelas. Bila Ta'ala, ini tak prop, kita bukan nak sumpah lah. Jadi ni kali pertama kami rasa aura yang macam ni. Bunyi tapak kaki tu dah biasa, tapi kali ni dia pun lain macam sikit. Lain macam sikit. Sebab kami pernah buat uji nyali semua. Sebab kami kami bukan paranormal. Kami just eksperimen nak tengok siasat benda tu ada ataupun tak ada. Sebab tu kami punya tajuk wujud ataupun tak wujud. So maksud datang situ, Maksudnya kat situ kita dah disclaim benda tu ada. ya betul. Benda tu ada, geng. Tapi tak sewujud dalam movie kan. Movie. Tak sewujud dalam movie. Susah benda tu nak nampak. Tapi kali ni kira benda baru lah. Ya, benda baru bagi kita. Bunyi batuk tu kita jaga-jaga takut orang ataupun Ya. mata aku dah blur dah ni. Ambil. So geng, kalau rasa penasaran, kalau rasa penasaran, kami akan Ada ketuk kan? tengok ni. Tak buat lagi ni tangan sumpah gila. Ni geng, kawasan ni. Lagi dia gelap sini. Kita dari sini ya. Jadi kenapa kita nak kena kejar? Kita memang dekat sini. Tempat dia. So kita boleh kejar dia. Kita nak kejar apa? Tu ya. Kita tu risau orang. Kita tak ada masalah orang tu nak lari sana, nak lari sini. Okay. Mantap. Ada bunyi tarik pintu ni. Kita terlalu open ni. Tu. Nak duduk tak mana ada pintu. Saya nampak ada pintu. Sebab kita nak kena berjaga satu side kan. Sebab Angkat ni kita tempat dia. Jom. Sebab aku nak bagi nampak view. Ni, sabar. Ni gini ni. Tu kiri kanan. Ambil. Ini lah kan. Tak naik lah. Ambil saja tak naik. Tak naik. Tak naik. Saja besar, saja bodoh. Ambil saja dulu. Tapi dia tak turun lah. Turun lah. Lagi turun ni. Kan. Macam mana? Kat sini dia punya bahang dia. Jaga lubang. Weh, tengok tempat ni. Tempat ni. Ada lubang ni. Laluan. Ini nampak lah. Step lah tu. Dinding tu. Hai. Cek tuan-tuan. Kita kat sini. Turun lah.
Dah bunyi dah. Kalau makhluk baik, tunjuk. Pasal dia duduk depan ni lah. Betul. Assalamualaikum. Lampu terang. Kita masuk ya. Salam. Salam. Lalu. Oh, betul. Ya, lalu. Lalu. Wih. Wih. Apa ni? Pegang ni dia mana tu? Takkan nak dengar ni pertama ni. Nampak lah. Ada letak ni tu. Nampak? Dia kena ada satu angle. Senang. Jom jalan. Jom. Pemik charge, pemik kabel lah jom. Jom. Oh, nak belah. Kita masuk dulu. Kami nak pergi dekat base sebab kehabisan bateri. Tengok depan tu ada lubang ni. Belakang tu kan ada macam rumah. Dia macam apa? Dia macam ada macam rumah Sarawak oh. Dia tinggi macam office, mungkin office kot ataupun weh jaga lubang ni. Belakang tengok belakang. Tak nampak lampu makin malak tau. Kita pun tak pasti sama dia punya tempat besar sangat ni. Ha? Haish. Dapat. Kami keluar geng, dia bunyi something tau ni. Apa? Putih tu lah. Tak tahu. Oh ni dia punya ni. Aduh loh. Tu. Yang jackpot tadi tu berbangkai sekali lagi ya.
Bunyi bangkai. Jackpot bunyi bangkai. Batuk tu dia Tu lah. 2 kali kan? Aku tiba gelak lah. Tadi masa main kan, bateri penuh 80 lebih lah, macam tu lebih kurang. Tapi sekarang tinggal 13 ni. Pelik ni. Full tiba-tiba jadi panas. Tu lah. Tak pernah jadi, tetap pernah jadi macam ni kan? Ha. Mungkin buat tempat ni kot. Boleh jadi lah. Sebab tiba-tiba dia turun laju. Charge pun dia tak mau naik. Pelik sangat. Jom sangat tak dengar suara. Ni kan 13 yang tadi. Tak mau naik. Yang tadi. Minum lagi. Oh ni pun bateri low. Ni gelap. Pusat. Yang mai. Yang mai. Dia rasa balik kat sini lah, rasa ni pak. Kawanan lah. Nampak dia tak ya? Sekejap. Belakang. Ni belakang. Kurang. Bunyi motor takut. Tak rasa macam. Nampak? Tak naik bateri. Ya. Ni charger dia tak naik. Ada musang lah sini. Musang. Jadi lah. Ni pun. Kurang. Ini tak musang. So mungkin tempat ni kita akan repeat balik lah. Tempat ni geng, kami akan repeat balik dan peserta uji nyali. So kita tengok spot sebab tempat dia luas, kita tak tahu spot mana yang kita dah nampak tempat dia macam mana, spot tu kita boleh cari kat mana. So next time kita akan uji nyali ataupun tu lah. Okay. Kan? Alright, lepas ni baik tak buat hal lagi ya. Tu apa untuk confirmation malam ni. Kongsi mana ni ya? Reka. Tak ada ni biasa. Kongsi untuk malam ni macam mana? Hah? Ya, kongsi malam ni macam mana? Benda baru. Yang tu benda baru. Dia satu benda baru. Kita dapat vibe pun benda yang baru. Ya. So benda ni tak pernah kita dapat lagi. Dengar bunyi tu je lah noh. Betul lah. Bunyi je lah. Bunyi batuk. Bau bangkai ni kita dah pernah bau dah. Bau bangkai ni kali ketiga lah. Kali ketiga. Pernah bau dah. Bau bangkai yang kita dapat tu yang masa footage yang kami terakam sosok. Tapi ni geng, dia punya kekacauan dia tu, sebelum ni kami bawa bangkai, lepas tu naik tempat lain kami akan bunyi something. Yang ni kira semua benda tu dalam satu masa, faham tak? Ni bulan puasa tau. Bulan puasa kan? Bulan puasa tau ni. Bukan kata bulan biasa. Kalau korang yang mana rasa macam tak percaya tu boleh join ujian. Kita boleh pergi ambil. Kita boleh pergi ambil, tak ada masalah. Apa Mai? Tempat ada mana? Yang mana nak test keberanian kan? Yang mana mindset masih fikir bulan Ramadan ni tak ada syaitan. Kan? Sebenarnya tengok video sebelum ni kami dah explain dah apa yang dimaksudkan pada Ramadan ni, apa yang dikuncinya. Dah jin dengan syaitan, pintu neraka ditutup. Dan bateri tak mengizinkan malam ni. Dia repeat tempat ni. Kita cas, dia tendang balik. Kita cas, dia tendang balik. Dia turun tu lagi laju dia turun. Dulu tak pernah macam ni. Betul. Hari ni kita boleh buat live dekat 2 jam. Siap lah. Dengar bunyi batuk ni, lepas tu bunyi pun buah lah.
bunyi macam ni. Macam mengaun tak mengaun. Ada kan. Dia awal dia bunyi bunyi first. Dia bunyi Lepas tu berlari. berlari. Ingat macam orang lah. Kami lebih safety pada orang lah. Ya. Kita safety tu lah. Sebab tempat ni pun kita tak tahu ada apa. Kita ambil kerja ya. So mungkin kita akan tanya yang mana yang pernah datang tempat ni, bagi tahu sama ada tempat ni mungkinan ada orang. Kalau tak ada orang, yang tu kami akan explain balik dekat Dia kembali ke belakang. Sebab apa tau, dalam keadaan sejuk tadi dia kena macam ni. betul. Tiba-tiba suasana dia sejuk. Ke depan ni. Tak tahu. Jadi ya. Ni kat depan ni pun dapat ada kau lah. Dah ada ikut je macam ni. Ha. Sebab kita lepas kita masuk tempat yang empat belakang, awal-awal depan tu dia bagi satu. Kalau betul, kalau angin, benda ni bergerak lah. Pokok-pokok ni. Masa tak bergerak ni, dia macam angin kat kita kan. Okay. Sejuk kat kita. Ya, tapi awal-awal tu dia bagi first reaction yang depan ke depan. Tengok benda lah. Tengok tepi kereta ada apa? Tak tahu. Yang ni sebelum tak botol dia main. Tak gila, bateri dah tadi 13. So macam kita buat lepas ni kita punya nyali kita nak pakai apa? Kita pakai botol ya lah. Yes. Kan? So apa yang kami dapat apa yang kami dapat, setengah tempat tu tak tempat tu seram. Tak semestinya tempat tu ada. Dia macam tu. Atas pengalaman kami lah. Kadang tempat tu seram, kami pernah masuk mall tu, apa pun tak ada. Okey. Kadang tempat tu tak seram, ada. Yang kami kenal tu, terekam tu. Tak aku nak tahu. So tak semestinya rumah hampa yang cerah tu tak ada. Faham tak? Tak semestinya apa tengok tempat yang terbengkalai tu kemungkinan ada benda tu. Memang betul dia selepas 44 hari 44 hari Yang tu itu lah. Itu. Kan selepas 3 hari kalau tak ada penghuni tempat tu, dia akan bucin dalam tu. Yes. Dia akan tumpang tu ya. Dia akan tumbang. Dia kata malam lah. mungkin lah mungkin berjadi. Saya nak pakai sen mata tak nampak. Nampak ah. Macam Salah. tanggut. Ada benda-benda. Sebab sejuk hilang nampak. Sebab dia tak logik orang. Kalau orang dia panggil salam lah. Kenapa dia kena lari ni? Tak buat sana. Saya tak dengan ni. Saya tak sini. Sebab apa? Tu. Punya lama orang ni 14. Kita punya view mustang. Kan tu kita punya orang ni 14. Sebab apa kita tak uji ni sini. Jadi sebab kru tak cukup. Satu lagi kita sustain ada orang lah kat sini. Sebab dia first time kita dengar bunyi suara jelas macam tu. Selama ni cuma bunyi tu tahu macam mana. Bunyi biasa ketukuk macam ala macam binatang ke apa kan. Jadi kali ni dia dengar bunyi satu waktu kotak bunyi pintu ke apa tak tahu. Banyak kali dah. Tapak kaki berlari. Lepas tu bunyi batuk tu 2 kali. Batuk suara lelaki. Jadi untuk keselamatan jadi kami tak buat bunyi ni. Nak kerja kau. Ni base ni masuk dalam tu. Aku rasa ada something kan. Tu aku boleh tak? Tak kenal. Sekejap cari tu. Mana tak botol tu? Okey. Pusing ni. Yang ni, video ni kalau betul dia tolak mesti ada dia cakap, belakang tu ada orang lah tu. Ni kami 3 duduk kat ni lah. Tak ada orang yang tengok ni mungkin percaya lah. Yang sekarang ni, dia orang yang cakap macam tu lah. Apa ni first time lah. Aduh kau. Tak
Tak tahu nak cakap macam apa style. Tapi kepala lebih pada orang. Kepala aku lebih pada orang. Kalau aku lebih pada orang. Pagi dia main bawa barang ke apa. Naya 4 kali. Tapi bukan orang lah. Betul. Bunyi macam tu. Oh. Kan kita akan repeat tempat ni untuk buat uji nyali. Siapa setuju buat tam? Okey-okey pada tak? Dia dah loki-toki. Lighting baru. Gang dia tak mau tolak gang. Tadi orang duduk bunyi kedebu-kedebak. Tolak sekali je. Kan tahu macam rating Mizan tu kan. Syiratin. Salah tu. Sherating tu apa? Kan tahu macam Mizan punya tu. Kan. Dia ada kecil tu. Kecil tu terang tu. Aku tengok. Gang kita santai. Sekali dia main tu. Santai buat tak rakam. Buat tak rakam. Kau nak belah lagi tengah jauh belakang tu dia. Tu tepat. So cecek cong lah ni. Ibu bangkai je. Ibu bangkai geng. Musyirah je. Ya. Aku dah lupa dah. Ya Mak Sarojin. Masyarujin ke? Masyarujin. Tak tahu lah. Aku tengok dia orang panggil dia. Kita tak panggil dia pun dia main. Betul. Buat apa kita nak panggil dia Ya, memang dia segini kita. Ya Masyarujin. Kalau kau wujud, kau tolaklah botol tu. Jangan tolak aku. Hai, sejuk Tapi tempat kau. Botol itu. Geng, tempat ni betul-betul kau. Kau. Wih, Geng. dengar. Bunyi terbumbung ni. Oh, so main botol Kami 3 ni ada kat sini ni. Wallahi sumpah. Yang duduk sembang-sembang rancak. Ada bunyi. Cuma bunyi kat terbumbung. Main sejuk-sejuk dia main pula. Balik kan dia? Aku ada plan lah. Kalau Kita- berkemah kat sini kita pun kena- style. Ya Kita kena ralik je ni hantar Pak. Balik lah. Kita kena ralik. Kita buat order lah. Okay geng. Selesai episod 8. Sepanjang pengalaman kami eksplorasi, ini adalah pengalaman kami yang paling mistik dan ngeri. Kami diganggu seperti bunyi larian, batukan dan bau bangkai geng. So geng, dalam keadaan yang berbucak kacir, kami tak mampu nak beruji nyali, dan dalam mindset sama ada manusia ataupun makhluk gaib. So geng, untuk episod 9 kami akan mengenal pasti tempat ni sama ada manusia ataupun makhluk gaib yang berada di tempat ni. So untuk episod 9 kami akan bawa kru peserta uji nyali di tempat ini semula geng. So nantikan. Tapi tempat ni memang gerah geng.